Pagi ini saya nak berkongsi dengan sahabat iaitu sejenis tanaman yang sangat mudah berbuah dan memang ianya berbuah sepanjang tahun, iaitu pokok jambu batu tanpa biji ataupun jambu lohan. Biasanya rakan-rakan boleh tanam di sekitar rumah atau di kebun kerana pokoknya kecil dan ia boleh mengeluarkan buah pada usia 6 bulan sahaja. Ini antara beberapa pokok tanaman buahan yang saya syorkan rakan-rakan boleh cuba kerana masa yang diambil untuk menghasilkan buah ialah cukup cepat berbanding dengan pokok buah-buahan yang lain. Sekian saja perkongsian untuk pagi ini. Terima kasih dan jumpa lagi bersama saya.